Kenapa Shiruto ni, kalau kita ada masalah kesihatan yang berat, janganlah ambil satu je, dua je. Memang susah kita nak nampak kesan dia. Satu sebab dia functional food, dan satu lagi memang research dia dalam anti-cancer research yang Prof Inagawa dengan Prof Soma dari Jepun buat, memang dikaji Shiruto ni memang selamat. Ambil terlebih pun tak apa, tak ada masalah. Dan kita tak tahu kadar benda-benda yang dalam badan kita ni, masalah dia tu level mana. Badan kita ni sangat-sangat forgiving tau. Dia ada masalah teruk macam mana pun, badan kita masih lagi, kita boleh function lagi, boleh hidup lagi, boleh bergerak lagi, boleh push lagi, paksa diri kita buat macam-macam. Tapi sebenarnya kat dalam tu macam-macam dah terjadi. Sebab tu kita tahu bila masalah berat mesti ambil 2 sesi 2 kali sehari minimum. Dan kalau ada ketumpuhan ke lagi kena ambil banyak, 6 hingga 8 sehari, baru akan nampak kesan yang besar. Jangan risau, kita selama ni pun banyak makan ubat-ubatan kan, ni kan pula functional food, lagi selamat untuk kita ambil. Dan kalau kita sayang badan kita, janganlah just test ambil 1, ambil 2 je. Memang kita akan kecewa. Lepas tu kalau tak nak kecewa, terus ambil 2 kali sehari, maintain 2-3 bulan, insyaAllah kita akan nampak banyak lagi perubahan. Bukan pada masalah tu je, banyak lagi masalah lain. Kadang-kadang ada orang kulit jadi makin cantik, tenaga jadi okey, sakit makin berkurang. Itu yang kita nak sebenarnya, sembuh secara holistik lah dengan bantuan functional food untuk trigger balik kita punya badan healing process.